Tuan-puan, tahu si harga emas dah naik berapa banyak dalam masa setahun tu? 40.72%. Ibaratnya, siapa yang simpan RM10,000 tahun yang dulu, hari tu nilai simpanannya dah menjadi RM14,720. Pun simpan RM100,000, hari tu nilai simpanannya dah mencecah RM147,200. Tahun dulu, 2024, kenaikan harga emas sekitar 22.9%. Tahun tu, 2025, kenaikan harga emas 40.72%. Mun trend harga emas tu terus naik, kita boleh jangkakan tahun depan, harga emas tu mungkin dah cecah lebih RM600 ataupun RM700 per gram. Mas saya, siapa yang ada banyak gram emas, nya untung besar. Andai katalah naik RM100 setiap 1 gram, ada 1 gram cuma untung RM100. Ada 10 gram untung RM1,000. Dan ada 100 gram untung RM10,000. Manakala, mun ada 1 kilogram untung RM100,000. Jadi, teruskanlah fokus kepada pertambahan gram emas setiap bulan. Kita mungkin mampu nak simpan RM10,000 sebulan. Tetapi, kita boleh fokus simpan walaupun sekecil 1 gram ataupun RM100. InsyaAllah, asalkan konsisten, simpanan kita tu akan terus bertambah dari masa ke semasa. Nak mula-mula bawa emas, tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.